Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for tuning in. Seperti biasa, setahun sekali kita akan buat live apabila saya berada di NHCCE 2025. Okay, 2025 NHCCE sekali lagi di MITEC. Dan saya berada di booth Access Ideas. Seperti biasa, takkan saya nak dekat booth orang lain kan. Di booth bernombor A99, tingkat 2. Conference sedang berlangsung di atas tingkat 3. Tingkat 2 ni banyak booth. Dan jemput datang beramai-ramai. Kita meriahkan suasana setahun sekali event HRD Corp di NHCCE ini. Saya pagi tadi saya alhamdulillah dapat jemputan untuk melihat upacara perasmian. Sebelum perasmian ada satu panel discussion dan selepas perasmian ada satu speaker. Jadi alhamdulillah saya dapat tengoklah sampai lunch tadi sebelum saya turun ke booth. Dan di booth ni waktu-waktu ni agak kurang sedikit orang sebab tadi makanan. But anyway, so saya bagi snapshot sikit apa antara benda-benda menarik yang saya dapat daripada sesi pagi tadi. Sebelum Menteri membuat upacara perasmian, kita dapat disajikan dengan panel dan panel discussion daripada 3 buah negara saya rasa lah. Sebab sempena dengan ASEAN ni kita ada juga panelis dan jemputan daripada negara-negara lain. Jadi apa yang telah diceritakan adalah mengenai peranan kita apabila berhadapan dengan digitalization, learning beyond borders dan upskilling ni semua kan. Jadi antara key point yang saya dapat tarik adalah daripada panelis Timbalan Menteri Perdagangan Indonesia tadi. Very fluent dia bercakap, rasa seronok betul tengok. Dia punya delivery tu, dia bercerita apa yang dia orang buat, apa data yang dia orang study dan dia orang nampak. One of the interesting thing that I can see is dia kata dari segi populasi Indonesia sekarang ni banyaknya adalah golongan yang boleh produktif bekerja, iaitu di antara umur 16 tahun sehingga lebih kurang 60. Maksudnya tempoh usia bekerja lah. Saya bila orang cerita data ni saya seronok lah kan. So bila dia cerita data tu dia tunjukkan dan dia kata majoriti adalah daripada Gen Z. Dan dia kata kalau dia dapat tingkatkan keupayaan golongan ini dan sasaran dia Indonesia emas 2045 or something like that. Saya tak dapat tangkap sangat tadi. But basically Indonesia is looking towards that. Bila saya tengok tu inspirasi yang datang adalah bagaimana dia berpesan untuk kita jangan lihat dalam tempoh short term, iaitu bila dalam konteks pembangunan dia panggil sumber daya manusia ni, kita tak boleh tengok secara short term dan kita tak boleh tengok secara ringkas. We cannot aim for quick wins, kita kena aim for long term. Jadi macam mana benda tu kita reflect balik kepada organisasi. Dia macam ni lah, kalau organisasi kita actively recruit, mungkin atas sebab turnover tinggi ke apa whatever ke kan, dia banyak keluar masuk. Of course age group yang kita akan dapat sebagai sumber manusia atau tenaga sumber manusia yang utama tu adalah dalam satu lingkungan umur. Akan tetapi apabila syarikat, termasuk bila saya cerita ni saya juga reflect kepada company sendiri lah. Bila kita mungkin masa di awal penubuhan dan sebagainya kita akan recruit, kita grow, kita recruit, dan akan tiba satu waktu kita tak recruit. Bila kita tak recruit, kita akan mula jadi aging company. Kalau negara yang aging, dia dah kena sediakan infrastruktur bagi golongan warga emas atau golongan yang keupayaannya tidak optimal. Jadi dari segi organisasi pun macam tu. Kalau kita tak recruit dan kita contoh
saya tak boleh nak sebut nama organisasi lah, tapi organisasi yang wujud 20-30 tahun, dan apabila mereka tidak incorporate fresh workforce, new blood into the workforce, selari dengan peningkatan usia para pekerja, capacity dan capability akan stagnan. Paling baik stagnan, worst case scenario menurun. Contoh macam saya sendirilah, umur dah nak, kalau dibundarkan dah boleh masuk 50-an. Jadi badan kita dah tak secergas dan tak secepat recover macam dulu. So samalah macam syarikat, kalau muda-muda kan boleh burn the midnight oil, kerja OT dan sebagainya, tetapi apabila kita lihat dari konteks jangka hayat yang tak ni, dan kita dah akan mula penat, kita akan mula lambat dan sebagainya. Apatah lagi kalau kita tak continuously learn. So learning is very crucial untuk kita gain new insights dan sebagainya. So itu antara the gist of what I got from the first panel lah. Okay, and then the second part, selepas upacara perasmian, kita dihidangkan dengan satu tema berkaitan dengan the fear of change lah. Dan di zaman AI ni, of course, banyak perubahan yang berlaku secara sekelip mata, very rapid, very fast pace. So antara yang dikongsikan adalah kenapa kita fear change dan macam mana kita nak overcome the fear of change. Dia ada satu analogi yang bukan not really analogi lah, dia actually based on animal study. Dia bagi comparison antara lembu dengan bison. Okay, lembu dengan bison ni, dari segi ni apa yang dicerita lah, dari segi spesiesnya, mereka adalah daripada spesies yang sama. So apabila mereka daripada spesies yang sama, nature dia lebih kurang. Cuma yang membezakan adalah dia punya so-called attitude. So attitude dia, satu yang agak menarik dekat sini, dia kata apabila ribut menghampiri, when the storm is coming, perbezaan reaction lembu dengan bison, bila storm is coming, lembu dia akan lari. Kalau storm tu, ribut tu datang daripada belah sini, nanti lembu akan lari belah sini ya. Tetapi berbeza dengan bison, apabila storm tu datang, dia akan masuk dalam storm. So what happens with this particular situation? Okay, yang pertama sekali, storm ni, if you know how it works, the eye of the storm yang paling tenang, yang paling kuat dia punya tu adalah di brim, dekat tepi, dekat luar dia. So lembu akan selalu kena. Dan baru saya teringat cerita twister kan, yang kita nampak lembu tu terbang kan. Sebab apa? Bila storm tu dia lari, bila dia lari, benda tu datang, zap, akan tangkap dia akan pergi. In comparison kepada bison dia akan terus menuju kepada the eye of the storm, yang mana benda tu tenang. So dia akan melalui proses tak selesa tu cepat dan dulu. So imagine change pun macam tu. Bila change datang, kita tak terus face the change, kita lari. As time goes on, bila sampai waktu tu, kita akan jadi macam penat lah. Kita tak terdaya lah nak merempuh change tu, sebab kita keep on avoiding. So that was something yang pada saya very interesting untuk sesi tadi. Dan of course ada insight-insight saya lain, insyaAllah nanti saya akan tulis, saya akan cubalah untuk compile dan tulis dalam posting-posting yang akan datang. Kalau siapa yang nampak, tadi saya ada letak satu tips for trainers. Dia kata think first, AI second, because there is a study that has been shown, orang ni tadi ni pun saya recap balik apa yang telah diceritakan tadi lah. Dia kata ada satu kajian ni dibuat dengan satu kumpulan, yang mana satu kumpulan ni diberikan each group 3 method of doing a task. Satu grup dia suruh fikir sendiri, brainstorm. Satu grup dia suruh pakai Google. Satu grup dia suruh pakai ChatGPT. So based on that particular study, dia dapati bahawa the brain activity untuk grup yang pakai AI ni is very low.
compared to of course yang manually guna thinking untuk ni lah kan. So dekat situ what does this mean and how do we go about it? Dia kata adalah because if you the brain ni dia macam kalau kita drive, if we put our feet off the gas, the pedal kan, nanti dia eventually the car will slow down. So ibarat macam tu, kalau kita tak gunakan actively brain kita, jadi sampai satu masa dia akan slow down. Dan that group yang dia buat kajian tu, dia dapati bahawa because brain activity is very low, they have the tendency untuk brain fog, dia tendency untuk idea tak keluar dan sebagainya. So it's something to think about lah. Bukan dia kata not going against digitalization, not going against AI, teknologi dan sebagainya. Cuma dia kata the thinking must comes first. Then you can use the technology to propel you forward. So I think that was a very interesting sharing lah. InsyaAllah kalau besok sempat saya selit-selit masuk lagi dalam conference, sebab mainly kita dekat sini, kita dekat booth A99, Purple Zone. So kalau you all datang tu, Purple Zone ni memang kita pilih yang ujung sekali, sebab dia paling hampir dengan tempat makan. Jadi sambil-sambil makan tu boleh datang, boleh drop by lah, itu tempat kita. Anyway, nevertheless, you're most welcome. NACCE tahun ni daripada hari ni, besok, lusa. Cuma I won't be here on the day 3, tapi tim saya akan ada. If you have any questions, boleh datang, drop by, boleh tengok. Dan untuk NACCE kali ni, kita fokus kepada one of our new offerings. Yang ni nak share sikit. Ini Access Ideas Character Profiling Tool. So apa tu Character Profiling Tool? Nah, ini adalah salah satu attempt kita untuk produce local so-called product, local product on profiling. Dan it is based on not neuroscience, it is based on cognitive science. So kita again with the aid of AI, kita dapat buat benda yang kita tak dapat buat sebelum ni, iaitu kalau dulu saya tengok satu profiling, saya boleh maybe buat dalam 5-6 profiling satu hari, tapi dengan AI kita boleh take more volume. So that is what technology has helped us with. Dan di sini adalah kali kedua sebenarnya kita bawa AI CPT ni, kita punya character profiling tool keluar ke umum. Kali pertama semasa di NTW, kali ni di NACCE. Kita nak test dengan different demographic. NTW, as you know, dia open to public. NACCE lebih berat kepada learning and development punya space. So kita test. Tadi dia orang dapat banyak soalan-soalan, yang mana saya brief my team macam mana nak respond to those questions. And kita juga bagi you all test this profile for free. Profile ni kita dah daftar dengan MyIPO, so intellectual property is ours. So kalau kita dapat tahu ada yang curi dan sebagainya, we can take action lah. But that one is a separate story. But the main point is you can test, you can get a free diagnostics of your character profiling. Now tujuan dia adalah kita nak syorkan kepada syarikat-syarikat yang tak pernah buat training needs analysis. To start off doing competency based training needs analysis memang susah. Apatah lagi kalau syarikat-syarikat yang SME yang mungkin tak ada JD not properly in place, org chart, yang mana satu orang buat semua kerja dan sebagainya. So this can be of help, sebab again AICPT ni character profiling, kita nak help people to identify what is your tendency, what can you do with your current capability, what area can you improve on. Dan the main point of understanding profiling ni adalah konsep dia sama macam 6 thinking hats, yang mana kita boleh bertukar-tukar topi. Contoh, saya strength dekat proses, saya strength dekat benda-benda detail, which by the way I'm not. That is something yang you are good at but can be your weakness. Dan atas faktor tu kita perkenalkan cara berfikir yang lain, cara thinking preference yang lain, supaya kita jumpa situation kita boleh tukar-tukar topi. So instead of going full
your typical mode, you boleh switch around. That's the idea. Inilah yang kita perkenalkan di booth A99 NACCE 2025. Jemputlah, singgah. Saya cubalah untuk buat juga beberapa sharing session di sini. Kita juga ada buat rakaman podcast. Yang ni saya terus live di Facebook. Yang lain tu mungkin kita akan upload later ke channel Access Ideas YouTube. So nanti boleh follow and check it out. Terima kasih Fendi kerana sudi menonton. Fendi, lambai sikit kat Fendi. Lama tak jumpa. Bila nak ke Kokol? Okay. So by the way, tadi tim UMS ada di sini. JJ ada, Ellie ada, Cik Kam ada. Big shout out to tim UMS. Terima kasih. Juga nampak tadi ada beberapa alumni ada drop by. Ada nampak kalau boleh singgahlah, tegur-tegur. And of course soalan utama saya adalah dah accredited ke belum. Itu je. Okay. Alright, itu saja slot pada waktu ini. Thanks for tuning in. Terima kasih teman saya membebel sekejap Facebook ni. Terima kasih kerana sudi menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay safe. See you.